Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin bertanya kepada saudara sebagai salah seorang pengguna, apakah pada pandangan saudara, apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira oleh pembekal dalam memenuhi kehendak pengguna, serta faktor-faktor yang menyebabkan para pengguna berpuas hati terhadap suatu perkhidmatan ataupun produk. Boleh saudara berikan sedikit pandangan? Okey, bagi pandangan saya, pengeluar ni dia mengeluarkan barang. Pengeluar sepatutnya mengeluarkan barang itu berkualiti. Harga dia perlulah dengan kualiti barang tersebut. Jika barang tersebut dari luar negara berkualiti tinggi, harga dia murah, mengapa kita sendiri, pengeluar kita, tidak dapat mengeluarkan barang sedemikian dan harga yang murah? Kita tengok di pasaran, kalau barang buatan Malaysia lebih mahal berbanding buatan luar negara, sedangkan kuantiti barang Malaysia tidak begitu bagus berbanding kualiti barang negara-negara lain. Okey, cuba kita contohlah kereta buatan Malaysia, harga dia mahal berbanding dengan kereta dari luar.